Pernah tak anda dengar orang cakap, kita semua rakyat Malaysia. Jadi semua orang mesti dapat hak yang sama. Bunyi macam betul dan saya pun setuju. Semua rakyat Malaysia mesti dilayan dengan adil. Tapi saya nak tanya satu soalan. Kalau semua perkara benar-benar disamaratakan, apa jadi dengan kedudukan orang Melayu dalam perlembagaan? Bagaimana dengan Islam sebagai agama persekutuan? Dan apa jadi dengan institusi Raja-Raja Melayu? Adakah semua itu juga perlu dihapuskan atas nama samarata? Dan inilah persoalan yang ramai orang tak bincang. Dan hari ini saya tak nak hentam sesiapa, saya cuma nak bincang satu idea. Nama dia ialah Malaysian Malaysia. Bila kita sebut Malaysian Malaysia, ramai terus fikir, oh takkan nak jadi rakyat Malaysia pun salah. Malaysian, kita kan semua rakyat Malaysia. Bukan itu isu dia. Isu dia ialah apakah maksud sebenar idea ini dan adakah idea ini selari dengan asas pembentukan negara Malaysia. Dan kalau kita tak faham sejarah, kita akan mudah terpengaruh dengan slogan yang bunyinya nampak cantik, nampak cerdik. Jadi dalam video ni saya nak jelaskan 5 perkara mengenai Malaysian Malaysia. Pertama, Malaysian Malaysia bukan sekadar slogan perpaduan. Ramai ingat Malaysian ini cuma bermaksud kita semua rakyat Malaysia. Kalau itu saja maksud dia, memang takkan siapa pun bantah. Tapi apabila kita lihat sejarah, slogan ini sebenarnya membawa maksud yang lebih besar. Ia diperkenalkan oleh Lee Kuan Yew ketika Singapura masih berada dalam Malaysia sekitar tahun 1965. Idea utama dia ialah supaya negara tidak memberi keistimewaan politik berdasarkan kaum. Dan persoalannya, Malaysia memang sejak awal tak dibina atas falsafah itu. Malaysia dibentuk melalui satu persefahaman politik yang akhirnya diterjemahkan dalam perlembagaan persekutuan. Dan di dalam perlembagaan ni ada banyak perkara asas, antaranya ialah Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, institusi raja-raja dan juga kedudukan istimewa orang Melayu serta kedudukan Bumi Putera. Dan semua ini bukannya berlaku secara kebetulan. Ini adalah identiti negara yang telah dipersetujui semasa negara dibentuk. Kedua, perkara 153 bukanlah hadiah, ia adalah sebahagian daripada pembentukan negara. Dan ramai orang muda hari ini yang tak tahu tentang perkara ni secara mendalam. Sebelum negara merdeka, pemimpin pelbagai kaum duduk berbincang mencari formula bagaimana dapat hidup bersama nak ikut cakap British sebagai syarat kemerdekaan. Dan akhirnya orang bukan Melayu diberi kewarganegaraan dan pada masa yang sama kontrak sosial tersebut menyatakan bahawa ada beberapa keistimewaan asas negara perlu dikekalkan. Antaranya adalah kedudukan Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu, kedudukan Islam dan perkara 153. Dan sebenarnya perkara 153 bukan hanya menyebut tentang kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. Ia juga menyebut tentang kepentingan sah kaum-kaum lain dalam negara ni. Perlembagaan sebenarnya cuba mencari titik keseimbangan, bukannya nak memenangkan satu kaum semata-mata. Ketiga, sama rata tak semestinya adil dan ini yang ramai orang keliru. Mereka dengar perkataan sama rata terus nampak macam itulah yang paling bagus, yang paling adil. Sebenarnya sama rata dan keadilan tak semestinya benda yang sama. Bayangkan ada 3 orang nak tengok perlawanan bola. Seorang tinggi, seorang rendah dan seorang lagi sederhana. Dan kalaulah semua orang dibeli satu kotak yang sama, yang rendah masih tak nampak sebab nak tengok tu dia perlukan 2-3 kotak. Jadi kalau sama rata seorang dapat satu, jadi itu belum tentu adil. Dan sebab itu Perlembagaan Malaysia membenarkan beberapa dasar khas berdasarkan sejarah pembentukan negara. Dan kita boleh bincangkan keberkesanannya dan kita boleh bincangkan bagaimanakah pelaksanaannya. Tetapi jangan dilupa bahawa asas itu sudah pun termaktub dalam perlembagaan. Keempat, Malaysia ada identiti tersendiri dan kadang-kadang kita terlalu mudah membandingkan Malaysia dengan negara lain. Kenapa negara tu boleh, negara ni boleh, kenapa kita tak boleh? Jawapan dia mudah, sebab mereka bukannya Malaysia. Malaysia ada sejarah sendiri, ada komposisi masyarakat sendiri,
ada institusi Raja-Raja Melayu, ada Islam sebagai agama persekutuan dan ada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan semua ini adalah identiti negara. Dan kalau semuanya mahu diubah atas nama kesamarataan, sudah tentu akan timbul kebimbangan, ketegangan, dan kebimbangan itu jangan pula kita label dia sebagai resis. Ini adalah asas pembentukan negara, bukannya perkauman atau rasism. Kelima, kalau betul hormat perlembagaan, kenapa masih bawa idea Malaysia? Dan inilah satu persoalan yang saya nak tinggalkan kepada anda. DAP berkali-kali menyatakan mereka menghormati perlembagaan persekutuan. Dan kalau betul, baguslah, memang itulah sepatutnya. Dan perlembagaan memanglah undang-undang tertinggi dalam negara. Tapi pada masa yang sama, mereka juga terus bawa gagasan Malaysia. Dan di sinilah timbul persoalan. Dan kalaulah perlembagaan hari ini mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga institusi raja-raja, bagaimana semua itu hendak diselaraskan, diselarikan dengan gagasan yang sering difahami sebagai layanan yang sama tanpa keistimewaan berdasarkan kaum. Dan inilah sebabnya ramai orang Melayu khususnya melihat percanggahan dengan perjuangan DAP ini. Betul, hari ini DAP belum lagi mempunyai majoriti 2/3 di Parlimen. Dan juga betul juga kalau nak ubah asas-asas dalam perlembagaan, asas-asas dalam negara, bukan sekadar hanya perlukan 2/3 majoriti dalam parlimen. Dia perlukan banyak lagi perkara yang nak menyokong sesuatu perubahan dalam negara ni. Jadi dari sudut undang-undang, asas negara memang tak boleh diubah sesuka hati, dan juga kita sebagai rakyat, kita berhak untuk bertanya, kita persoalkan apakah matlamat akhir perjuangan Malaysia. Adakah ia slogan perpaduan atau akhirnya mahu mengubah sebahagian asas negara yang telah termaktub dalam perlembagaan? Dan saya tak kata benda tu pasti akan berlaku. Saya hanya mempersoalkan. Maksud dia, apabila sesebuah parti terus membawa sesuatu gagasan, jadi adalah normal, adalah biasa untuk rakyat biasa seperti saya untuk bertanya, ke manakah arah perjuangan itu? Dalam politik, kita bukan hanya menilai apa yang dibuat hari ini, kita juga menilai falsafah yang menjadi panduan untuk masa hadapan. Jadi masalah sebenar Malaysia bukan kerana dua perkataan tersebut, masalahnya ialah falsafah di sebalik slogan tersebut. Dan kalaulah semua rakyat Malaysia mesti dilayan dengan adil, dan saya rasa majoriti rakyat Malaysia sangat-sangat bersetuju. Tetapi kalau akhirnya ia membawa kepada usaha menghapuskan asas-asas yang telah dipersetujui ketika negara ini dibentuk, maka sudah pasti ramai akan membantah. Sebab Malaysia bukan negara yang lahir tanpa sejarah. Malaysia lahir melalui satu persefahaman, melalui kontrak sosial, dan ia diterjemahkan dalam perlembagaan, dan perlembagaan itulah yang menjadi tiang seri negara. Dan kalau ada mana-mana pihak mahu mengubah tiang seri negara itu, rakyat bukan sekadar berhak bertanya, rakyat juga berhak menilai dan berhak mempertahankan perlembagaan. Bukannya kita nak menolak perpaduan, tetapi kita nak memastikan perpaduan itu dibina di atas asas yang telah dipersetujui bersama sejak negara ini merdeka. Dan itulah sebabnya bagi saya, sebelum kita menerima atau menolak sesuatu slogan, jangan hanya lihat pada bunyinya yang kelihatan indah. Kita kena faham dulu idea, falsafah di sebaliknya, kerana masa depan sesebuah negara akhirnya ditentukan bukan hanya slogan yang diulang-ulang, tetapi falsafah yang kita pilih untuk memimpin negara ini. Dan saya Muhammad Firdaus Salihuddin, saya buat video dan ajak anda buat video. Kita sebarkan kefahaman yang betul mengenai ancaman idea Malaysia.